Sebelum itu, mari kita mengenali apa itu model ADI. Model ADI ini ialah suatu model generik reka bentuk sistem pengajaran dan merupakan pendekatan sistematik yang digunakan dalam perancangan pembelajaran dan pengembangan instruksional. Fungsinya model ini adalah sebagai garis panduan ke arah pembinaan perisian dan bahan pengajaran, iaitu pembelajaran mengikut keperluan. Maksud model ADI ini merujuk kepada analyze, iaitu fasa analisis, di mana tahap ini mengidentifikasi keperluan pembelajaran dan memahami konteks dan karakteristik pelajar. Di sini, di fasa ini, kita perlu mengumpulkan data, menganalisis keperluan dan mengidentifikasikan tujuan pembelajaran yang spesifik. D yang ke-20 merujuk kepada design, iaitu fasa mereka bentuk. Peringkat ini melibatkan perancangan secara terperinci tentang bagaimana pembelajaran disusun, iaitu untuk menentukan struktur dan turutan pembelajaran dan di mana cara kita memilih kaedah, media dan strategi pembelajaran yang sesuai. Seterusnya, develop, iaitu peringkat pembangunan. Peringkat pembangunan ini melibatkan pembuatan bahan pembelajaran berdasarkan reka bentuk yang telah dirancang sebelumnya. Contoh bentuk bahan pembelajarannya ialah bahan, modul dan aktiviti. Iaitu tahap pelaksanaan. Di tahap ini melibatkan penerapan dan penyampaian pembelajaran kepada kumpulan sasaran, di mana bahan pembelajaran disampaikan dengan menggunakan strategi dan kaedah yang bersesuaian dengan murid. Akhir sekali, evaluate, iaitu peringkat penilaian. Peringkat penilaian ini melibatkan aktiviti menilai keberkesanan pembelajaran. Kita boleh menggunakan dua penilaian, iaitu penilaian sumatif dan formatif. Penilaian formatif ini merujuk kepada sepanjang proses pembelajaran dan sumatif pula setelah selesai pembelajaran. Data penilaian ini akan digunakan untuk menilai keberhasilan pembelajaran. Sebelum saya membangunkan Google Site tersebut, saya terlebih dahulu menganalisis. Tujuannya ialah untuk mengenalkan murid terhadap keperluan adab terhadap keluarga mengikut sunnah Rasulullah SAW. Saya juga menganalisis terlebih dahulu kepada siapa yang hendak saya beri Google Site ini, iaitu terhadap murid tahun 1. Seperti yang kita tahu, murid tahun 1 ini mempunyai minat yang tinggi terhadap bahan bergambar serta aktiviti interaktif, di mana murid belajar dengan lebih baik melalui kaedah visual dan audio yang menyeronokkan. Bahan pembelajaran berdasarkan dari sumber rujukan yang sahih, iaitu dari DSKP Pendidikan Islam tahun 1 dan buku teks Pendidikan Islam tahun 1 KSSR. Seterusnya, D adalah untuk desain, iaitu fasa reka bentuk. Kandungan laman Google Sites ini disusun secara sistematik bermula daripada pengenalan konsep adab diikuti dengan dalil, adab berkeluarga, video interaktif dan akhirnya penilaian kuis untuk menguji kefahaman murid. Saya juga memilih kaedah, media dan strategi pembelajaran sesuai dengan tahap kognitif murid. Contohnya, kaedah pembelajaran berasaskan visual dan audio digunakan bagi membantu murid memahami maksud adab melalui video pendek dan gambar situasi sebenar. Strategi learning by doing diterapkan melalui aktiviti kuis, interaktif wall supaya murid boleh mengaplikasikan pengetahuan secara kendiri. Media pembelajaran iaitu pautan video, gambar dan aktiviti digital juga menjadikan pembelajaran lebih menarik dan mudah diakses. Pemilihan warna yang lembut, bahasa yang mudah difahami, ikon yang mesra kanak-kanak dan susun atur yang ringkas turut dirancang bagi memastikan laman pembelajaran mesra pengguna dan menarik perhatian murid tahun 1. Di seterusnya ialah merujuk kepada develop, iaitu fasa pembangunan. Di fasa ini melibatkan pembuatan dan penghasilan bahan pembelajaran berdasarkan reka bentuk yang telah dirancang sebelumnya. Dalam fasa ini, semua elemen pengajaran seperti bahan, modul dan aktiviti dibina bagi memenuhi objektif pembelajaran telah ditetapkan. Bagi tugasan ini, saya telah membangunkan bahan pembelajaran menggunakan platform Google Site, di mana reka bentuk ini telah dirancang pada fasa sebelumnya dijadikan panduan untuk membangunkan setiap bahagian laman. Antara bahan pembelajaran yang dihasilkan ialah bahan visual dan audio iaitu gambar, video dan ikon berwarna, modul pembelajaran digital iaitu kandungan teks yang ringkas tentang adab terhadap keluarga yang mudah difahami dan akhir sekali aktiviti interaktif iaitu quiz word wall. Kemudian implement iaitu fasa pelaksanaan. Bahan pembelajaran sedia guna dibekalkan kepada murid di dalam Google Site. Strategi yang digunakan pula ialah pembelajaran secara digital. Kaedah ialah tunjuk cara demonstrasi terlebih dahulu kepada murid ketika di dalam kelas dan penerokaan ke diri oleh murid. Murid dikehendaki untuk menonton video, membaca teks ringkas dan menjawab kuis interaktif yang telah disediakan. Guru bertindak sebagai facilitator dan menyokong aktiviti murid. Objektifnya ialah untuk meningkatkan penlibatan murid dan menjadikan PDPC lebih menarik. Membekalkan murid topik pembelajaran pendidikan Islam yang lain di halaman kolaborasi.
Yang terakhir ialah E, iaitu evaluate, iaitu fasa penilaian. Penilaian sumatif telah digunakan dalam platform Google Site ini, di mana ia bertujuan untuk menilai keberkesanan pembelajaran terhadap kefahaman murid. Penilaian pembelajaran ini berbentuk kuis yang diambil dari laman web Woodwall. Penilaian untuk Google Site juga turut dibekalkan kepada pengguna iaitu di halaman maklum balas. Perkara ini bertujuan untuk memudahkan pengguna memberi maklum balas ataupun menanyakan sebarang soalan kepada saya mengenai topik pembelajaran ataupun Google Site. Ini adalah contoh-contoh platform Google Site saya.